daripada kitab Hayatus Sahabah Syekh Al-Kandahlawi, kita masih lagi menyebutkan atau melihat berkenaan dengan Fathu Makkah ataupun penaklukan pembukaan kota Mekah yang berlaku pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Bagaimana Nabi SAW dengan sahabat-sahabat daripada Madinah mereka menuju ke Mekah dan berlaku beberapa perkara sebelum baginda SAW masuk ke kota Mekah. Baik. Jadi kita telah melihat sehingga bila mana Nabi SAW sudah menghampiri kota Mekah, apa yang berlaku ialah pada malam tersebut Abu Sufyan dia meronda. Abu Sufyan dia meronda dan dia terjumpa dengan Sayyidina Abbas. Dia terjumpa dengan Sayyidina Abbas dan kemudian Sayyidina Abbas bawa Abu Sufyan bertemu dengan Nabi SAW, suruh Abu Sufyan masuk Islam. Tapi Abu Sufyan dia tak nak masuk Islam. Dia tak nak masuk Islam sehingga dicela oleh Sayyidina Abbas sendiri tentang kedegilan Abu Sufyan tersebut. Baik. Jadi bila mana esokkan harinya Nabi SAW bersama para sahabat sebelum memulakan perjalanan, Abu Sufyan dia lepas jumpa Nabi tu dia keluar. Maknanya dia keluar, dia nak balik menuju ke Mekah. Apa yang dia akan cerita kepada orang Mekah, update yang dia akan sampaikan kepada orang Mekah, apa Allahu a'lam. Cumanya Nabi pesan kepada Sayyidina Abbas, wahai Abbas, ikut Abu Sufyan, dan bila sampai ke kawasan satu lembah ni tuan-tuan, melewati beberapa gunung yang sebelum sampai ke kota Mekah, Nabi suruh Sayyidina Abbas tahan Abu Sufyan. Maknanya tukar lampu jadi merah lah, dia tak boleh jalan. Berhenti dekat situ, tunggu dekat situ. Jadi bila sampai ke sana tuan-tuan, Abu Sufyan bersama dengan Sayyidina Abbas, kemudian Sayyidina Abbas dia tahan Abu Sufyan. Dia kata Sayyidina Abbas dalam hadis tuan-tuan, aku pergi bersama Abu Sufyan dan menahannya di jalan yang diperintahkan oleh Nabi SAW tersebut. Maka ketika itu beberapa kabilah Arab melalui jalan tersebut sambil mengibarkan bendera masing-masing. Tuan-tuan dirahmati Allah, dalam perjalanan menuju ke Mekah, Nabi dah jumpa dah, sebab Nabi ramai. Bersama dengan para sahabat dia ramai. Jadi sempat berjumpa dengan beberapa kabilah-kabilah Arab yang berdekatan, dan mereka menerima kerasulan baginda SAW, dan mereka pun bersama-sama menuju ke kota Mekah. Jadi bila Sayyidina Abbas tahan Abu Sufyan, kira macam dekat sempang lah tuan-tuan, maka depan dia lalu satu kabilah. Abu Sufyan pun tanya, wahai Sayyidina Abbas, siapa dia orang ni? Maka kata Sayyidina Abbas, itu adalah Bani Sulaim. Bani Sulaim. Jadi Abu Sufyan ni dia marahlah, apa hal aku kena berhenti pula untuk Bani Sulaim? Dia orang nak pergi mana? Kan? Dan kenapa aku perlu berhenti dekat sini bagi dia orang lalu? Jadi Sayyidina Abbas pun tak jawab apa-apa. Kemudian datang satu kabilah lagi. Abu Sufyan tanya lagi kepada Sayyidina Abbas, ni siapa pula? Itu adalah kabilah Muzainah. Jadi Abu Sufyan dia kata, kenapa aku kena bagi laluan kepada mereka? Maknanya Abu Sufyan makin tak puas hati tuan-tuan. Dia terkejut ramai pula yang menuju ke Mekah, dan dia tak puas hati kenapa dia yang kena tunggu kabilah-kabilah ini melintas menuju ke Mekah. Kemudian bila dah banyak kabilah-kabilah lalu satu persatu, dia tanya dengan Sayyidina Abbas. Yang akhir sekali ada satu yang lalu. Jadi Abu Sufyan tanya kepada Sayyidina Abbas, ni siapa pula ni? Ini adalah Bani Fulan, adalah satu kabilah yang disebut oleh Sayyidina Abbas. Jadi Abu Sufyan dia sekali lagi tak puas hati. Kata, dah, ini pun aku kena tunggu juga. Macam itulah lebih kurang ni tuan-tuan. Sehingga dah selesai, tiba-tiba melintasi di hadapan Abu Sufyan satu kumpulan manusia yang ramai. Ni dah pagi lah tuan-tuan. Dah pagi. Lalu kabilah yang ramai orang. Bila ramai ni tuan-tuan, kemudian bersinar-sinar. Bersinar-sinar. Dalam hadis ini para ulama menguraikan bahawa itu adalah sinaran, sama ada baju besi yang dipakai oleh Rasulullah dan para sahabat yang datang daripada Madinah, ataupun satu lagi riwayat mengatakan sebahagian cahaya itu datang daripada bercahayanya wajah baginda Nabi SAW. Sampai Abu Sufyan tengok silau, siapa ni? Dia tanya dengan Sayyidina Abbas, ni siapa ni? Kan? Ramai-ramai ni datang, dan kemudian sampai tak nampak disebabkan oleh sinaran tersebut.
Maka Abu Sufyan tanya kepada Sayyidina Abbas, dan Sayyidina Abbas pun mengatakan, wahai Abu Sufyan, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan sahabat Muhajirin dan juga sahabat-sahabat Ansar. Jadi Abu Sufyan pun dia jawab baliklah kepada Sayyidina Abbas. Kalau macam ni lah, ni saya ulah sikit lah ayat dia tuan-tuan, tapi maksudnya sama. Ikut dramatisasi lah, kita faham lah dalam situasi kita. Abu Sufyan dia kata, kalau macam ni lah, tak ada siapa yang akan berani menghadapi mereka. Kalau betul lah itu adalah Muhammad dan kau kata Muhammad adalah Rasulullah, maka takkan ada orang berani untuk menghadapi seramai ini, sehebat ini mereka yang lintas. Sebab apa? Nampak gah berbanding dengan kabilah-kabilah yang punya ramai lalu depan Sayyidina Abbas dengan Abu Sufyan tadi. Jadi bila Abu Sufyan nampak betapa hebatnya Nabi dan para sahabat, jadi Abu Sufyan pun kata tak sanggup. Aku pun tak sanggup nak menghadapi mereka. Maka dia kata, wahai Abu Fadl, gelaran kepada Sayyidina Abbas, demi Allah, kerajaan anak saudara kamu yang nampak pada hari ini benar-benar akan berkembang dan jadi besar. Benar-benar akan berkembang dan jadi besar. Maknanya Abu Sufyan sendiri memberikan kita nak kata apa tuan-tuan, pengesahan lah. Dia pun macam mengakui lah, kalau macam ni lah gaya memang akan berkembang. Jadi Sayyidina Abbas pun kata, wahai Abu Sufyan, itulah tanda nubuwah, tanda kenabian. Maknanya bila Allah Ta'ala utus seorang Rasul, bahkan diutuskan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang Allah Ta'ala nyatakan tentang kerasulan Nabi itu pasti akan jadi benar. Pasti akan, sebab Nabi adalah Nabi akhir zaman, takkan akan terhenti dakwah Nabi itu, takkan habis, takkan tiba-tiba full stop, tak tersebar lah, mustahil. Sebab Nabi adalah Rasul yang terakhir, pastinya dakwah Nabi SAW akan sampai ke seluruh alam. Jadi Sayyidina Abbas jawab kepada Abu Sufyan, itulah kenabian. Jadi Abu Sufyan jawab apa tuan-tuan? Betul lah tu, betul lah tu, dia kata benar, kata kamu wahai Al-Abbas. Jadi waktu itu tuan-tuan, maknanya apa yang Nabi pesan kepada Sayyidina Abbas, supaya tunggu sehingga kepada saat itu. Sehingga saat apa tuan-tuan? Abu Sufyan terbuka hati dia. Sebab daripada semalam Abu Sufyan tak nak masuk Islam. Nabi dah dakwah dia, tak nak masuk Islam. Sayyidina Abbas cela dia pun tak nak masuk Islam. Jadi bila dah tengok semua ni seperti yang diarahkan oleh Nabi SAW, dia nampak dan dia mengakui. Maka waktu itu Sayyidina Abbas pun kata, wahai Abu Sufyan, sekarang baliklah jumpa dengan kaum kamu. Baliklah jumpa dengan kaum kamu. Agak-agak apa yang berlaku tuan-tuan? Abu Sufyan pun balik ke Mekah. Maka bila sampai saja ke Mekah, dia beranjak pergi. Lalu dia berdiri di satu tempat yang tinggi di Mekah dan berteriak dengan suara yang lantang. Kata dia, wahai orang-orang Quraisy, inilah dia Muhammad yang mendatangi kamu dan kamu tidak akan sanggup menghalangnya. Maka barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, dia akan selamat. Sebab Nabi dah sebut dah. Wahai Abu Sufyan, masuklah Islam. Siapa masuk rumah kamu, dia akan selamat. Abu Sufyan kata tak nak. Itu cerita yang kita dah bincang dalam kuliah yang lepas tuan-tuan. Abu Sufyan tak nak. Tapi bila dia dah nampak kerasulan, bukti nubuwah, maka dia sendiri pakai ayat Nabi tadi, dia seru kepada orang-orang Mekah. Muhammad datang, tak akan ada siapa sanggup menghalang dia. Jadi kalau nak selamat, kata Abu Sufyan, masuk rumah aku. Dia pula promosi tuan-tuan. Dia pula jadi apa nama ni, penyokong Nabi SAW. Tiba-tiba terkejutlah isteri dia, Hindun binti Utbah, orang yang mengupah Wahsy, seorang hamba, nak lepaskan diri supaya bunuh Sayyidina Hamzah dalam peperangan Uhud. Jadi Hindun ni dia punyalah marah dengan Nabi, punyalah marah dengan keluarga Nabi SAW. Tiba-tiba suami dia pula buat announcement macam tu tuan-tuan. Agak-agak apa jadi? Kan? Mesti dia pun macam pelik, apa hal pula suami aku? Maka Hindun pun pergi dekat dengan Abu Sufyan. Dia pegang mulut Abu Sufyan, dia kumis dia ni, pegang, suruh diham. Dan apa nama ni, Hindun pun kata, wahai orang Quraisy, bunuhlah orang gemuk yang buncit ni. Minta maaf tuan-tuan, saya pun ke depan juga ni sikit, dah naik 2 inci dah.
Ingat puasa itu dah turun dah. Naik juga tuan-tuan. Tapi Hindun dia kata, bunuhlah orang yang gemuk dan buncit. Dia tuju kepada suami dia tuan-tuan. Suruh bunuh. Sebagai para ulama kata dia seolah-olah mengolok-olokkan, bukan nak suruh bunuh betul-betul, nak suruh olok-olok sahaja, supaya merendah-rendahkan suami dia. Seperti yang kita tahu, Abu Sufyan seorang penakut. Mungkin dia pertabi jugalah tuan-tuan. Kalau yang tahu-tahulah, tak tahu tak apa tuan-tuan, boleh google kejap lagi pertabi tu apa. Jadi bila isteri dia nampak suami dia cakap macam tu, Hindun nampak Abu Sufyan cakap begitu, senang aja dia bentah apa yang dikatakan oleh Abu Sufyan, sehingga dia olok-olokkan kata bunuh aja. Orang gemuk ni. Bunuh aja. Jadi Abu Sufyan kata, janganlah kalian terpedaya dengan apa yang dia kata. Tiba-tiba berani pula Abu Sufyan. Tiba-tiba berani pula. Dia kata jangan terpedaya dengan ucapan dia ni. Sesungguhnya Muhammad telah datang dengan kekuatan yang takkan mungkin seorang daripada kamu pun dapat halang. Jadi Abu Sufyan dah nampak sendiri dan dia mengulangi kata-kata tersebut. Kemudian dia ulang lagi, siapa masuk ke dalam rumah Abu Sufyan maka dia akan selamat. Jadi orang Quraisy macam lain macam Abu Sufyan ni kan. Tapi sebab isteri dia dah bercakap tadi, tiba-tiba orang Quraisy pula kata, wahai Abu Sufyan, celaka kamu. Celaka tu dia bagi tuan-tuan. Apa yang kami perlu daripada rumah kamu? Maksudnya macam mana kami boleh selamat kalau kami duduk dalam rumah kamu? Tiba-tiba pula boleh selamat duduk dalam rumah kamu. Apa yang kami dapat? Abu Sufyan pun menyambung lagi. Dia kata, siapa yang tutup pintu rumah dia, maka dia akan selamat. Siapa duduk di rumah Abu Sufyan, dia akan selamat. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, maka dia akan selamat. Dia ulang ayat Nabi SAW yang Nabi dah kata kepada Abu Sufyan. Pada waktu itu, orang Mekah mula nampak Nabi SAW bersama dengan orang-orang Muhajirin dan Ansar menuju ke Mekah, mula masuk ke Mekah dengan bilangan yang ramai. Tuan-tuan, tengah-tengah hari nampak ni dalam bulan yang panas tuan-tuan ya, bila nampak dengan baju besi bersinar, ramai pula tu gerun dalam hati orang-orang Quraisy yang dah banyak kali tewas dalam peperangan menentang Nabi dan umat Islam. Jadi bila nampak, dengar apa Abu Sufyan cakap, dengar pula seruan Nabi SAW mengatakan sedemikian, maka ramailah orang yang masuk ke dalam rumah mereka masing-masing. Adalah ramai yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan dan sebahagian pula masuk ke dalam Masjidil Haram. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani, menyebutkan tentang pembukaan kota Mekah. Wallahu ta'ala a'lam. Sebahagian riwayat misalnya dalam Al-Baihaqi mengatakan berkenaan kisah ini, bila mana orang-orang sudah berkumpul di dalam masjid, maka Nabi SAW pun sampai. Nabi SAW pun sampai. Bila tuan-tuan bayang, yang orang Quraisy dia datang, ialah dia kat kampung dia dengan baju biasa dia. Datang Nabi ni pakai baju besi dengan pedang yang bersarung, makin seramlah jadinya. Jadi sebahagian berkata, menurut pendapat kalian, apa yang sebaiknya dilakukan kepada kalian ni? Ada yang kata, apa nak jadi dengan kita ni? Maka mereka semua menjawab, yang baik-baik ajalah. Takkanlah nak cakap pancung ajalah kami kan, semua nak selamat. Jadi mereka pun kata yang baik-baik ajalah. Maka Nabi SAW pun kata, pergilah kamu semua telah bebas. Maksudnya Nabi menunjukkan kebaikan adab kepada orang-orang yang memusuhi Islam, sebab sebelum daripada itu mereka ini adalah musuh. Tetapi bila Nabi SAW keluar arahan, Abu Sufyan mengulangi arahan tersebut. Siapa yang masuk rumah masing-masing dia selamat, tutup pintu, tutup tingkap. Siapa masuk rumah Abu Sufyan dia selamat. Siapa masuk Masjidil Haram dia selamat. Jadi bila Nabi sampai ke Masjidil Haram, mereka ini adalah orang-orang yang patuh dengan arahan tadi. Maka Nabi SAW pun membebaskan mereka daripada membebaskan mereka daripada sebarang tindakan. Dan berlakulah pembukaan kota Mekah tanpa pertumpahan setitis pun darah. Wallahu ta'ala a'lam. Itu sebahagian daripada kisah pembukaan kota Mekah daripada hadis riwayat Tabrani, juga Al-Baihaqi, daripada sudut pandang para sahabat. Lebih khusus dalam hadis ini daripada sudut pandang Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik.
Setelah daripada itu tuan-tuan, dibawakan kisah keislaman anak kepada Abu Jahal, iaitu Ikrimah bin Abu Jahal. Syekh Al-Kadahlawi dibawa pula cerita Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam. Pandangan beliau, dalam banyak-banyak hadis tidak ada riwayat yang sahih tentang keislaman Ikrimah bin Abu Jahal. Maknanya tentang cara dia masuk Islam tu tidak ada riwayat, tapi dia memang masuk Islam. Jadi dibawakan satu riwayat daripada Ibnu Sa'ad, bahawasanya ketika penaklukan kota Mekah, waktu penaklukan kota Mekah, bila mana Nabi SAW memberi jaminan kepada orang-orang yang tadi tu, masuk rumah Abu Jahal, masuk Masjidil Haram, masuk rumah masing-masing. Ikrimah antara orang-orang yang melarikan diri, antara orang yang melarikan diri, tak mau tunduk kepada Nabi SAW. Dia lari tuan-tuan sampai ke laut. Mungkin dia pergi sampai ke Jeddah lah, Allahu'alam. Dia ambil perahu, dia pergi, kemudian kena ombak besar. Kena ombak besar. Jadi terbalik kapal tersebut tuan-tuan. Terbalik kapal tersebut. Sebelum daripada itu, kita panggil apa ya? Dia bukan panggil driver kapal ni, dia panggil apa ya? Nakoda. Nakoda kapal tersebut, dia kata tidak ada satu pun harta yang boleh menyelamatkan kamu, termasuk sembahan-sembahan kalian. Selamatkanlah diri masing-masing. Jadi terbaliklah kapal tersebut. Lalu Ikrimah, dia kata waktu dia dalam laut tu, dia kata, kalau bukan kerana keikhlasan yang menyelamatkan aku di lautan ini, tentunya tidak ada suatu pun keikhlasan yang boleh menyelamatkan aku di daratan. Maknanya dia cuba nak cari benda yang paling ikhlas dalam hati dia. Dia kata kalau tak ada satu pun keikhlasan yang boleh selamatkan di dalam laut ni, waktu kapal dah terbalik, nescaya di darat pun takkan ada keikhlasan yang boleh menyelamatkan dia. Jadi dia kata apa? Wahai Allah, kita tahulah, jadi cerita daripada zaman awal kerasulan pun, orang-orang Mekah mereka bersumpah atas nama Allah walaupun mereka menyembah berhala. Jadi Ikrimah kata, aku bersumpah demi-Mu ya Allah, kalau aku selamat, maka aku akan jumpa dengan Muhammad, aku akan letakkan tanganku di atas tangannya, lalu aku meminta maaf secara tulus kepadanya, kerana itu juga aku akan memeluk Islam. Riwayat Al-Hakim, Darqutni dan Ibnu Mardawayh. Dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ikrimah pun selamat daripada lepas. Pada hari tersebut dia pun balik ke Mekah, jumpa Nabi dan memeluk Islam. Wallahu taala a'lam. Ini sebahagian kisah lah. Setelah daripada pembukaan kota Mekah, kelam kabutnya orang, kelam kabutnya orang-orang Mekah, sehingga kan Ikrimah pun lari terbalik kapal tuan-tuan. Lalu dia pun berazam, dia kira berdoa lah tuan-tuan, kalau dia selamat, dia akan masuk Islam. Jadi dah selamat, dia pun jumpa Nabi dan memeluk Islam, jadi salah seorang daripada sahabat yang hebat. Wallahu ta'ala. Itu dua kisah yang dapat kita lihat pada malam ni. Saya kongsikan satu kisah lagi tuan-tuan. Selepas daripada pembukaan kota Mekah, beberapa hari sahaja selepas daripada pembukaan kota Mekah, beberapa hari sahaja selepas pembukaan kota Mekah. Baik. Berlaku satu ancaman. Ini riwayat Imam Ahmad daripada Umayyah bin Safwan bin Umayyah, daripada ayahnya. Jadi tadi pembukaan kota Mekah tuan-tuan berlaku dalam bulan Ramadan, masuk bulan Syawal. Lebih tepat lagi tuan-tuan, para ulama meriwayatkan 3 hari bulan Syawal tahun yang sama. Berlaku ancaman ke atas Nabi dan umat Islam dan orang Mekah. Bukan sekadar kepada Nabi, sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar, tapi termasuk juga Mekah. Sebab apa? Mekah dah tukar dah branding kepada negara Islam. Bila dah tukar branding kepada negara Islam, berlaku ancaman. Ancaman oleh siapa? Oleh orang-orang kabilah-kabilah Arab yang berada di luar daripada Mekah tapi berhampiran, antaranya puak-puak Hawazin dan Saqif. Mereka tak puas hati. Macam mana pula tiba-tiba kita punya alliance dah berpalitan dah, join pula dengan Muhammad dan orang-orang Madinah. Tak boleh jadi, mereka kata. Jadi mereka pun berkomplot, kumpul daripada kabilah-kabilah kecil yang lain, puak-puak Hawazin dan Saqif ini kumpulkan kabilah-kabilah yang kecil yang lain,
dapatkan sokongan untuk menyerang Mekah. Maksudnya bila mereka merancang untuk menyerang Mekah, tuan-tuan, tak kiralah siapa, adakah mereka ini orang Muhajirin ke, orang Ansar ke, ataupun orang Mekah yang sebelum daripada pembukaan kota Mekah tak terlibat pun, bukan orang Islam pun, semua akan jadi maksud. Jadi mereka nak merancang satu serangan hendam. Dan mereka berkumpul sebelum menyerang ni, tuan-tuan, di satu tempat yang bernama Hunain. Tuan-tuan dah boleh agak lah perang apa ni, iaitu perang Hunain. Jadi bila sampai saja berita ni kepada baginda Nabi SAW, dia orang tengah kumpul, dia orang pakat-pakat, hantar dekat grup WhatsApp, kata okey, kita kumpul dekat Hunain. Siapa free, siapa yang nak lawan Muhammad, jom kita kumpul dekat Hunain. Jadi adalah yang forward pada Nabi. Contohlah tuan-tuan, nak cerita zaman kita style kan. Maknanya berita tu sampai kepada Nabi SAW. Maka apa yang dibuat oleh Nabi? Tindakan baginda mencegah lebih baik daripada merawat. Jadi baginda mengambil keputusan untuk mengekang kemarahan tentera Hunain ini. Memang pakatan orang-orang musyrikin, Hawazin, Saqif dan Bani-Bani yang duduk berhampiran dengan Mekah, di sekitar kawasan Hunain tersebut. Jadi apa yang berlaku? Maka Nabi pun assemble, tuan-tuan, 10,000 orang yang datang bersama dengan Nabi daripada Madinah menuju ke Mekah tadi dalam peristiwa Fathu Mekah. 10,000 orang Nabi susun untuk pergi ke Hunain. Selain daripada 10,000 yang datang daripada Madinah, yang terdiri daripada kaum Ansar dan juga Muhajirin, 10,000, tuan-tuan. 2,000 pula lagi orang Islam yang baru masuk Islam dari Mekah. Hebat, tuan-tuan. Baru beberapa hari memeluk Islam, dah nak ikut pergi berjihad. Total ada 12,000 orang tentera. 10 daripada Madinah, campurlah dengan orang Muhajirin, 2,000 daripada Mekah sendiri. Total 12,000 bergeraklah menuju ke Hunain. Sampai ke Hunain, tuan-tuan. Sebelum sampai dalam perjalanan, Allah Ta'ala Maha Tahulah. Tuan-tuan boleh buka di dalam Al-Quran surah Taubah ayat 25-26. Bagaimana Allah Ta'ala ceritakan tentang apa yang berlaku dalam hati para sahabat dan apa yang berlaku setelah daripada permohonan doa baginda Nabi SAW meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan buat homework sikit, tengok surah Taubah 25 dan 26. Apa yang berlaku sebenarnya? Bila 12,000 ni, tuan-tuan, mereka merasakan hebat. Sahabat-sahabat sebahagian dah rasa hebat. Kita pergi ni kemas 12,000, confirm menang lah ni. Sebab apa? Hawazin, Saqif dengan bani-bani kecil ni, Allah berapa ramai dah sangat. Kalau satu kabilah ada 100 orang, kan, 10 kabilah pun baru 1,000. Kita 12,000. Macam tu, tuan-tuan. Macam hari itulah Manchester United datang ke Malaysia, kan, tuan-tuan. Orang pun tengok peminat pun turun ke stadium. Tengok, ni ada chance menang ni, lawan ASEAN All Star ke apa. Kan? Ni boleh menang. Sekali kalah, tuan-tuan. Kalah, tuan-tuan. Itu kira tim orang kata power lah. JC boleh jual tu kira power lah, tuan-tuan, kan. Kalah 12,000 nak menentang beberapa sahaja ni pun datang dalam hati para sahabat radhiyallahu anhum tanpa kita berniat untuk mencela mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Datang dalam hati mereka. Ni Allah Ta'ala beritahu. Perasaan confirm menang. Ni kita pun kena ambil iktibar, tuan-tuan. Jangan pernah merasa dalam hati kita, apa juga yang kita buat, walau apa juga advantage yang kita ada, kelebihan yang kita ada dalam persiapan kita, dalam kelengkapan kita, dalam kemampuan kita, keupayaan kita, tak kira masa ke, dalam keupayaan kita dari sudut keuangan ke dan sebagainya, kemahiran ke, ilmu ke, jangan pernah merasa confident bahawa senang aja ni aku boleh buat. Confirm jadi. Tak boleh, tuan-tuan. Dan ini Allah Ta'ala tegur dalam surah Al-Kahfi. Tadi kita baca 10 awal, 10 akhir, kan. Tuan-tuan lanjutkan sikit cerita tentang bagaimana Allah Ta'ala tegur Nabi Sulaiman AS supaya sebut insya-Allah. Kena sebut insya-Allah. Baik. Jadi bila mana sebahagian tentera muslimin ada dalam hati mereka perasaan confirm menanglah 12,000, kan. Hadap dengan beberapa ribu ni takkanlah tak boleh menang. Jadi bila sampai sahaja, tiba-tiba tentera muslimin yang ramai itu hakikatnya bila mana diserang hentam oleh pemanah-pemanah tentera musyrikin yang berpakat, mereka seolah-olah hilang arah, tuan-tuan. Tak sempat nak bagi arahan, tak sempat nak susun barisan.
apa yang berlaku kucar kacir. Dalam riwayat disebutkan ramai yang mati kena panahan daripada tentera musyrikin yang datang daripada semua arah, tak sempat nak melawan. Maka tentera muslimin seolah-olah berundur sedikit demi sedikit, dalam pada masa yang sama ada juga yang menjadi korban. Maka Nabi SAW pun langsung berdoa. Nabi SAW pun mengambil pasir dan lontar sehingga Allah SWT datangkan bantuan. Bijunudin lam tarawha, dalam ayat 26 surat Taubah. Allah Ta'ala hantar tentera yang orang tak nampak. Orang tak nampak, sama ada para malaikat, sama ada angin, sama ada pasir yang masuk ke dalam mata musuh-musuh Islam tersebut. Dan kemudian tentera muslimin berjaya menewaskan tentera musyrikin. Nampak tuan-tuan doa Nabi SAW. Sebelum daripada tu, kalaulah Nabi tidak bersama, mungkin Allahu'alam ada kemungkinan boleh tewas disebabkan oleh perasaan confident di dalam hati. Dan disebut, para ulama sebut begini, kalau Nabi tak ada bersama, sahabat saja pergi dengan rasa confident tadi, ada kemungkinan boleh tewas. Tapi Nabi bersama, Allah takdirkan. Dan seperti mana dalam ayat 25-26 surat Taubah, Nabi SAW berdoa, maka Allah Ta'ala datangkan pertolongan. Maka tentera musyrikin pun tewas. Wallahu ta'ala. Ini antara cubaan pertama lah orang-orang Islam setelah daripada pembukaan kota Mekah. Nampak tuan-tuan? Mungkin wallahualam disebabkan oleh datangnya sahabat-sahabat tadi daripada Madinah masuk Mekah tanpa tumpahan darah pun. Mereka tak berlaku apa-apa pertempuran. Datang confident, tuan-tuan. Masuk Mekah boleh takluk, boleh tawan, boleh buka kota Mekah begitu sahaja. Ini setakat perang mungkin tak ada halang orang kata kan. Wallahualam, mungkin perasaan seumpama itu. Maka Allah Ta'ala nak didik para sahabat, nak didik kita sebenarnya. Bukan semata-mata para sahabat, nak didik kita supaya hati kita kena sentiasa serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyakkan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan bila kita banyak berserah kepada Allah, apa juga urusan kita, Allah SWT akan berikan kepada kita apa yang kita hajatkan. Sama ada kejayaan, kemenangan dan sebagainya. Semua kena serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anak-anak periksa tuan-tuan, contohnya cucu periksa kan, dah tuition dah pergi kelas tambahan, takkan tak boleh jangan begitu tuan-tuan. Itu ikhtiar kita, betul lah. Dari sudut logik kita akan fikir begitu. Tapi apa juga usaha, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ajar kepada anak, ajar kepada cucu. Masuk dewan peperiksaan, periksa tengah tahun sekarang ni kan. Masuk dewan periksa, bila nak jawab, jangan dalam hati rasa okey, dah study, dah tuition, dah kelas tambahan, mesti boleh jawab. Jangan macam tu. Ajar kepada mereka apa pun usaha, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Berserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta kepada Allah kurniakan kejayaan. Semoga Allah SWT kurniakanlah kejayaan, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kemudian tuan-tuan, bila dah menang dalam peperangan Hunain, tewas tentera musyrikin. Tiba-tiba bila tengok banyaklah tuan-tuan ghanimah. Sebab mereka ni, kabilah-kabilah kecil ni, termasuklah Puak Hawazin dan Saqif ni, dekat dengan kampung dia. Jadi dia ada macam-macam tuan-tuan. Dicatatkan di sini 24,000 unta. Sikit ke banyak tuan-tuan? Memang banyak 24,000 unta. Kita nak cari unta seekor kat Malaysia pun payah. Kan? 24,000 unta, banyak. 24,000. 40,000 kambing. Allah. Itu berapa tuan ni? Kambing ada sembelih. Kan? Tak sampai 40,000 tuan-tuan. Kalau 40,000 saya tak tahulah. Satu Bukit Indah kena kerah untuk jadi petugas. Kalau 40,000 ekor kambing, dahsyat tuan-tuan. Kita baru belah ekor pun 200 petugas, itu pun inilah. Kan? 40,000 kambing tuan-tuan, banyak, masya-Allah. Kemudian ada perak yang cukup banyak tuan-tuan. Saya tak ingat berapa nilaian dia. Tetapi ini antara ghanimah yang dapat dikumpulkan selepas daripada peperangan Hunain. Apa yang berlaku disebabkan oleh ghanimah, kita tunggu selepas daripada azan isya, insya-Allah. Wallahu ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, bersama sikit lagi tentang peperangan Hunain tadi. Tentang peperangan Hunain. Ghanimah ataupun harta rampasan perang tadi banyak. 24,000 unta, 40,000 kambing dan beberapa kilo lah perak. Maknanya semua ni bernilai, tuan-tuan. Nabi panggil sahabat-sahabat, kumpulkan semua. Nabi bahagi-bahagikan harta rampasan perang tadi. Nabi bagi kepada orang-orang yang baru masuk Islam, yang daripada Mekah tadi. Yang 2,000 tentera Islam tadi, yang daripada Mekah. Kan 12,000 kan? 10 KIB dulu, 2,000. Nabi bagi seorang 100 kambing, 100 unta. 100 kambing, 100 unta. Tuan-tuan kalau dapat 100 kambing saya ingat, order untuk korban, lepas tu pergi cuti lah tuan-tuan. Kaya kan, 100 kambing, 100 unta Nabi bagi dengan perak dan sebagainya. Habis semua tu kepada sahabat-sahabat dari Mekah. Habis kepada sahabat-sahabat dari Mekah. 2,000 orang tadi dah dapat semua tu habis. Punya banyak tadi habis kat dia orang. 10,000 sahabat yang datang daripada Madinah ni, Ansar dan Muhajirin. Tak ada apa. Air mineral pun tak ada, tuan-tuan. Kan, ini kan kambing untuk perak, tak ada apa. Jadi dah mula gosip semua dekat belakang. Gosip. Nabi dah tak sayang kita. Nabi dah balik kampung, dah jumpa geng. Nabi bagi-bagi dengan kawan-kawan dia lah, saudara-saudara dia lah. Macam tu. Nabi dah lupakan kita. Ada yang kasar lagi, tuan-tuan, mengatakan Nabi dah lupa jasa kita. Waktu Nabi datang ke Madinah, tak bawa apa-apa, selai sepinggang. Kitalah yang kat Madinah ni yang tolong Nabi. Bila dah jumpa orang Mekah, dah buka kota Mekah, Mekah dah aman, dah jadi negara Islam. Nampak-nampak gaya Nabi ni akan stay kat Mekah. Jadi starting dia, bagi semua dekat orang Mekah. Kasar lagi, tuan-tuan. Ada kasar lagi. Ada. Sahabat-sahabat sampai berdoa, semoga Allah ampunkan Nabi kerana mendahulukan orang Mekah atas harta rampasan perang tadi berbanding dengan kami. Macam dosa, tuan-tuan.
Dia sampai doa semoga Allah ampunkan Nabi macam kesalahan yang dibuat oleh Nabi SAW. Jadi sahabat-sahabat bila orang-orang Ansar Muhajirin ni dah gosip sama dia, dia tak cakap dengan Nabi, tak berani tuan-tuan. Digosip sama dia, cerita disampai kepada baginda Nabi SAW. Bila sampai cerita ni kepada Nabi, Nabi terdengar, Nabi pun panggil sahabat-sahabat. Nabi panggil sahabat-sahabat Ansar dan Muhajirin, 10,000 orang. Nabi panggil semua ni. Yang 2,000 dah dapat, okay fine, pergi balik. Pergi balik. Nabi nak jumpa 10,000 ni je. Nabi SAW bila panggil tuan-tuan, sahabat-sahabat ni dah kejut lah, kan, mesti takut. Bila Nabi dah panggil, mesti something yang kita sebut ni, mesti sesuatu yang kita cakap. Nabi kata, apakah kamu memikirkan tentang harta rampasan perang itu lebih besar daripada Rasul kamu? Nabi tanya kepada sahabat-sahabat 10,000. Seorang pun tak cakap, tuan-tuan, diam semua. Nabi ucap panjanglah kepada sahabat-sahabat. Tapi antara poin Nabi tanya, apakah harta itu lebih penting daripada aku? Apakah kamu menyangka bahawa mereka akan dapat harta rampasan itu dan mereka akan dapat Rasul kamu? Tidakkah kamu terfikir bahawa mereka ini hanya akan balik bersama harta rampasan yang kamu sibuk berfikir tu, sedangkan kamu akan balik ke Madinah bersama dengan Rasul kamu? Mana yang lebih bernilai antara kedua ini? Nabi kata, kalau tak kerana hijrah, nescaya aku ini adalah orang Ansar, kata Nabi. Aku akan pakai seperti mana kamu pakai, aku akan makan seperti mana kamu makan, aku akan lalu laluan yang kamu lalu. Nabi nak kata, Nabi bilang kepada orang-orang Madinah, walaupun asal Nabi surat beranak, kan IC tengah-tengah tu tak tahu lah kod apa Mekah ni kan. Memang Mekah tu kan. Tapi Nabi kata Nabi ni sebahagian orang-orang Madinah. Jadi janganlah duk sibuk pasal harta rampasan perang ini yang sedikit nilai keduniaan berbanding Nabi yang akan balik sama ke Madinah. Nabi kata, kenapa aku bagi kepada mereka? Sebab mereka baru semalam kemarin tadi masuk Islam. Baru masuk Islam. Jadi nak lembutkan hati mereka, maka Nabi SAW pun bahagikan harta rampasan itu kepada mereka. Mudah-mudahan makin tertariklah mereka kepada Islam. Sebab contoh Abu Sufyan, bila tunjuk pengaruh, siapa duduk rumah Abu Sufyan dia akan selamat. Abu Sufyan pun macam, okey juga kan. Jadi mereka ni tertarik dengan benda-benda seumpama itu. Sebab apa, Mekah ni kota, tempat orang kaya-kaya. Jadi mereka dah terbiasa dengan kekayaan. Bayangkan kalau tak bagi mereka atau membagi sikit saja. Ini je kan aku dapat bila masuk Islam. Jadi mereka pun akan hilang kecenderungan kepada Islam. Jadi Nabi nak tarik hati mereka, strategi baginda SAW yang bijaksana. Nabi bagi kepada mereka semua, menunjukkan pengorbanan orang-orang Madinah yang tak dapat apa pun mereka okey. Itu yang Nabi nak tunjuk kepada orang Mekah, nak pupuk hati mereka, didik mereka bahawa harta ni bukan segala-galanya. Tengok bila dah lama masuk Islam jadi macam mana? 10,000 datang tak dapat satu sen pun okey. Tu Nabi nak ajar kepada mereka. Sebab apa? Kita tengok tuan-tuan, kalau kita fast forward, bila Nabi SAW wafat, apa yang berlaku? Apa yang Abu Bakar kena uruskan? 3 golongan. Satu, Nabi palsu. Kedua, orang yang tak nak bayar zakat. Yang ketiga, golongan murtad. Kenapa ada orang murtad? Sedangkan mereka Islam bersama dengan Nabi SAW. Sebab mungkin mereka baru saja masuk Islam. Hatinya belum betul-betul mantap lagi iman mereka. Jadi antara cara Nabi SAW nak tarik mereka ini ialah dengan membahagikan harta rampasan perang itu kepada mereka. Jadi bila sahabat-sahabat 10,000 ni tuan-tuan dengar bahawa Nabi akan ikut balik ke Madinah, semua lega tuan-tuan. Semua hilang hati mereka terhadap harta rampasan perang. Seolah-olah mereka mengatakan, tak apalah ya Rasulullah, minta maaf. Kalau tak dapat harta, tak apalah, asalkan kami dapat kamu ya Rasulullah. Macam tu sekali tuan-tuan. Jadi akhirnya Nabi SAW pun balik ke Madinah bersama dengan sahabat-sahabat yang 10,000 ni tuan-tuan, Ansar dan Muhajirin. Maknanya kira Nabi SAW tak duduk di Mekah seperti apa yang mereka sangka tadi. Dan Nabi pun bukan melebihkan saudara mara Nabi sebab dah jumpa geng balik, dah jumpa saudara kan. Jadi menidakkan dakwaan-dakwaan para sahabat yang terfikir macam tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan mereka. Jadi Nabi SAW balik semula ke Madinah bersama dengan para sahabat. Subhanallah. Ini betapa bijaksananya baginda SAW. Dan nak tunjukkan betapa memang agenda Nabi itu untuk menyampaikan
Islam kepada seluruh alam. Allah Ta'ala. Baik, ada seorang sahabat, yang ni tadi sebut perang Hunain itu jadi panjang pula tuan-tuan. Ada seorang sahabat namanya Umayyah bin Safwan bin Umayyah. Dia ni cerita bahawa pada waktu perang Hunain tadi tu, sebelum bergerak dari Mekah menuju ke Hunain, Nabi ada pinjam baju-baju perang daripada besi, pinjam daripada orang-orang Mekah ni. Jadi Nabi datang ke Mekah tu bukan bawa apa-apa pun tuan-tuan. Tak bawa. Kira senang kata kalau zaman kita ni tak bawa kredit card, kad debit pun tak bawa kan, dan sebagainya. Tiba-tiba nak pinjam baju perang. Maka Safwan bin Umayyah ni ditanya kepada Nabi SAW. Dia kata, wahai Muhammad, ni pinjam-pinjam ni apa jaminan untuk kami? Apa jaminan untuk kami? Waktu ni dia belum Islam lagi. Ini cuma antara orang yang terselamat lah. Sebab dia berlindung seperti yang disebut oleh Nabi SAW dalam peristiwa Fathu Mekah. Jadi dia kata, apa jaminan untuk kami? Takkan ambil gitu saja kan? Jadi Nabi kata macam inilah. Aku jamin dan janji apa yang aku pinjam ni semua akan ada gantinya kalau rosak, kalau hilang dan sebagainya. Jadi pegang kata-kata Nabi sahaja. Safwan bin Umayyah dia pegang kata-kata Nabi SAW. Balik daripada peperangan Hunain, kan tadi kena serang hendam, ada baju besi yang rosak, ada baju besi yang hilang. Jadi Safwan bin Umayyah ni pun dia tanyalah, wahai Muhammad, apa cek? Kan orang sekarang kata apa cek? Ini yang hilang, yang rosak ni. Maka Nabi SAW pun mengatakan bahawa jaminan yang aku dah bagi, aku akan menggantikan semua baju-baju besi yang rosak dan yang hilang. Melihat betapa jujurnya Nabi. Tuan-tuan bayanglah kalau pergi, katalah saya pinjam kereta tuan-tuan kan. Tuan-tuan tanya apa jaminan? Jangan risau. Jaminan dia kalau rosak saya akan ganti. Tuan-tuan lepaskan je saya pergi dengan kereta tuan-tuan. Kalau kereta mewah lah tuan, ingat hilang tu dah. Kan tak jumpa dah. Jaminan ayo je. Tapi bila Nabi balik, bayar balik, ganti semula, maka Safwan bin Umayyah kata, melihat akan hal ini, tentang betapa jujur dan berpegang pada janjinya Nabi SAW, ketika itu aku mengatakan, aku masuk Islam. Nampak tuan-tuan? Nampak sifat jujur pun dia terus memeluk Islam, subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah SWT. Ada beberapa cerita lain lah tentang Safwan bin Umayyah, tapi saya ingat saya sebutkan yang itu sahaja daripada kitab ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar antara tentang kebijaksanaan baginda Nabi SAW, antara keikhlasan para sahabat radhiyallahu anhum. Begitu juga Safwan bin Umayyah, bila mana dia melihat kejujuran. Jadi jujur ni tuan-tuan sangat-sangat penting. Mudah-mudahan kita juga memupuk diri kita untuk bersifat jujur, didik diri kita supaya menghilangkan segala bentuk ketidakjujuran. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan dia asbab kita mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Asbab mudah-mudahan ada orang melihat kejujuran kita dan dia pun akan memeluk Islam, mudah-mudahan. Seperti mana sahabat Safwan bin Umayyah ini. InsyaAllah mudah-mudahan. Wallahu ta'ala alam. Itu sebahagian dapat kita bincangkan pada malam yang bahagia ini tuan-tuan, malam yang ke-14 daripada bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati perbincangan dan kuliah kita pada malam ini, insyaAllah. Ada rezeki pada pertemuan akan datang, kita akan sambung lagi berkenaan dengan sahabat-sahabat lain yang memeluk Islam di tangan baginda Nabi SAW. Setakat itu dahulu sedikit perkongsian pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap kekurangan di mana-mana. Ma min hasanah fa min Allah wa ma min sayyi'ah fa min nafsi. Apa yang sempurna semua daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang daripada kekurangan saya hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampunkan untuk diri saya kita semua, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami manfaat atas segala ilmu yang kami perolehi. Ajarkan dan kurniakanlah kepada kami ya Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami, tambahkanlah juga kefahaman kami, tambahkanlah amalan-amalan kami. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tadi.